Gua punya dah ada ke ni? Shit. Shit. Pon. Ya. Pompa. Mancing kelong macam ni lah, sudah santai. Dapat ukur bersama kawan-kawan. Itu yang penting. Pompon. Masa dah ada ikan? Ada? Main Zah. Kalahkan tali pun. Ada? Mana dia begini? Alamak, atas Z. Dapat pun. Atas Z lah. Kat tong mana kat tayar tu Zah. Tapi balik kat depan Zah. Disangkut je aku tadi. Haram. Woi, tahan. Okey Zah. Cantik Zah, siakap tu Zah. Okey Zah, tarik tali Zah. Tali dengan aku sini. Alah, sangkut lagi. Banyak ni lah. Banyak dia punya ni lah. Aduh. Okey lah tempat ni. Ya. Mat. Okey, Mat.
Cari tali minta tali lah cik lama. Cut lah. Dia sangkut kat situ tu. Tukar-tukar. Takut tali kau kot. Ui, melawan. Dia duri. Apa nasib saya hari ni lah, betul lah. Rod tercampak dekat laut ni. Ikan sudah sembat, ikan siakap, ikan kaci tak tahulah. Sebelah sahabat saya. Tak ada rezeki kan, Cik Azhar kan. Aduh. Sabaran kan. Kita tak boleh, kita leka sekejap ni Azhar kan. Kita leka je, pergi minum, makan sekejap. Habis. Besar tau. Tak macam ni rod aku dah. Macam tu syok dia melompat kan. Tapi dia sebelum tu dia dah melekat lagi kan. Tak. Jangan lewat lagi kaci. Pasal tu dah hidup Azhar. Bukan pompon. Lepas tu dia bagi sekali je lah. Tak ada sangkut dah. Dia banyak kali lah. Dia banyak kali ni. Kali yang kan kita pakai drum ni, diikat sawu, diikat bawah. Tak ada rezeki macam ni Azhar Tak ada rezeki, insyaAllah.
kawan kita. Zah, okey Zah? InsyaAllah. Nak kata tak ada ikan tu tipu lah, ada lah ikan. Ada ikan. Tak ada masalah. Okey je, tempat dia selesa. Kan? Cik Azman, macam mana Cik Azman? Okey. Cik Azman okey. Okey lah, tak ada rezeki dari saya. Ni yang gasak cari ikan gelama ni. Yeah. Mana ikan gelama tadi? Tu. Kerap. Dia. Aduh ya Allah. Ini talapai hitam ke kerapu ni? Kerapu. Ni lah semua kawan-kawan kita. Yang ni asyik sangkut. Sangkut yang lagi ni. Apa? Tahu tak apa. Tak ada lah, ni air pun nak naik ni. Jat, sana Jat. Okey Jat. Okey Batu bot lalu ulang alik lah tu. Aduh, sewal lah macam ni. Ulang alik bot lalu. Macam mana? Mancing kat kelong, inilah dia punya risiko. Okey. Berapa lah Ijat? Berapa lah Ijat? Ikan tak makan, kita makan Ijat. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillah. Tengah punya. Baik ada power. Tengah punya, tak tengah. Apa tu Bak? Nampaknya Bak dapat. Alamak, dapat sesirah. Bang. Sabar. Bang. Okey, sedikit info di Pulau Ketam, Kelong Bakcai. Suasana cuaca cantik, air cantik. Yalah, cuma dekat Kelong Bakcai ni banyak dengan tali. So masa baling tu dia tak ada masalah. Tapi apabila kita nak tarik umpan tu balik, pastikan tarik dekat sini kena laju. Kalau perlahan memang sangkut dekat tali. Inilah keadaan ni, suasana dekat sini. Kan? Kawan saya ni dah berapa kali dah sangkut. Berapa kali dah sangkut dah? 3 kali sangkut. Kawan saya Ali rasa 5 kali, 6 kali. Saya alhamdulillah baru 2-3 kali. Tapi kita dah tahu cara dia kat sini. InsyaAllah lah. Cuma tadi je lah, ikan gelama banyak lah dekat sini. Ada kawan saya pun dapat kerapu. Sedang-sedang je lah kerapu dia. Cuma yelah, saya tadi yelah barang yang lepas tak boleh dikenang. Rod saya dah jadi tukun kat dalam ni. Dah jadi tukun. Ikan tahi. Dia sembat sekali je. Tak sempat nak capai dia, melancut, lompat. Sebaik bawa rod lagi satu. Tapi tak apalah. Kita ada hikmah. Kita tunggulah sekejap lagi macam ni cerita. Kalau ada rezeki insya-Allah. Kalau ada rezeki. Kalau dapat pun biarlah ikan kakap merah kaki kan. InsyaAllah. Okay. Tu info sedikit dekat sini lah. Okay. Sabar Assalamualaikum. Terus.
Yes. Sekarang dah waktu maghrib malam dah. Masih lagi menunggu. Saya dah 3 kali dah ikut. Tu satu urut dah campak. Rambut saya. Lama. Lagi bongkang. Ya. Jalan dulu. Kita jalan-jalan dulu. Tak duit itu ni ya. Ni dah tengok konselor dah. Dah dapat. Hilang seorang tu, tak jumpa lah. Abang, yang dekat muka tu. Oh, yang perempuan tu. Perempuan tu. Oh, penyanyi eh? Pelakon. Ajat, sabar Ajat. Mana Cina tu betul? Dah naik. Malam. Waktu malam. Biasanya malam. Malam. Kan apa bu? Goreng kampung je. Tak gas lah. Bangun atas. Buat apa Pak? Gas udang Pak eh? Pak. Atas. Okey. Right, ni kat atas ni. Okey ni. Ai takut paling jauh. Sini memang favourite sangkut memang banyak. Tapi ikan kasar-kasar, besar bas. Tapi itulah. Macam mana? Ikan dalam air. Kalau ikan kat darat, kita nampak. Macam-macam tactical buat. Pelampung lah, batu besar. Tapi ingat, tak makan nak buat macam mana? Kan, tengok suasana pagi ni. Ini suasana pagi ni.
Ni ah, Baam. Baam dah lunyai dah. Abang dah mandi abang? Pada malam tadi tak tidur kau. Hebat Baam ni. Ni mat jasa ni lagi seorang. Nampak? Dia hunter. Daging frozen. Tahat beku. Ali dapat ikan. Sangkut lagi. Aduh. Ketak Ni di blend siapa ni? Aku dah jumpa ke baik. Kalau aku telan tadi, sedut. Lagi buat bodoh mana? Breakfast dah sampai. Sekejap ni. Manis. Allah. Tak boleh lalu lagi. Kau buat terus ya. Breakfast. Sama jumpa makan dulu, makan. Makan bu. Jep, makan jep. Okey, kita nak bagi pembagian wang. Atas karun. Aku yang muka tak kata nak bagi tu. Bagi duit dululah. Dia tengah ambil aku yang mana kad aku kad tu. Dah kena sign dia. Dah kena restu. Jad, okey Jad. Dia tak okey. Okey. Okey, sekejap pemberian wang. Okey, lain kali. Lain kali ni lain kali. Ha? Mestilah mantan juara tepi. Mantan juara tepi. Ada satu juara je. 100. Talib, Aceh Talib, sila. Kau dah payahkan ni. Okey. Bagi mana nama panggil nama. Bakri ke tepi kan. Okey. Aceh Azhar. Gua 20.
Gua 20. Buat apa boleh main? Kan 3 kaki. Okey. Bosman, Bosman, Bosman. Bosman jangan gelak. Selamat tinggal Shalom Pak Chai. Selamat tinggal. Kita jumpa lagi. Banyak kenangan yang hadir kami di sini, insya-Allah. Walaupun kami dapat kekurangan ikan, tapi silaturahim jiran tetangga saya dapat berkumpul, lagi mengeratkan ukhuwah yang ada. Dan di sinilah kemesraan yang kami terjalin antara jiran tetangga. So, kita tunggu lagi next video akan datang. Walau macam mana pun, saya mengucapkan terima kasih kepada semua yang menonton video ini. Dan next time, saksikanlah video saya akan datang, insya-Allah. Ya. Okay. Assalamualaikum. Okey, bot dah sampai, Okey. Bot dah sampai. Bot dah sampai. Lep, susun lah betul. Oh. Ya Allah, dia angkat mic dulu. Okey, cover. Letak rod ni. Cover. Bak sini, bak je. Boleh takut dengan tu. Boleh takut dengan tu. Kejap. Oh, ada rod lah. Sini ni. Dulu. Tak sini ya. Tak ni. Ni labu. Rod letak dalam. Hebat. Dia lagi barang ni. Masuk ke belakang ni. Letak kat belakang dah. Baik, bos. Okey, Wak. Jumpa lagi, Wak. Assalamualaikum. Okey, Wak. Assalamualaikum. Kita pergi makan dulu. Pada itu kita pergi makan dulu. Makan tengah hari. Okey. Makan tengah hari bersama sahabat-sahabat. Dekat Long Western.
Sirap Bandung. Nasi ayam semua. Sama-sama. Apa? Wah, maaf. Bos. Telurnya? Ya, ayam tak ada sampai. Labu. Mak. Lagi tak ada air lagi. Okay, Cik Man. Terima kasih banyak. Jom, makan ni. Jom.